Assalamualaikum. Kali ini bertemu lagi kita di ruang udara Place FM untuk ruangan Radio Visual Business. Ini Bella bersama dengan pemilik kedai makan Port Mola yang terletak di pinggir Bandar Kanga ni. Jadi apa khabar Ana? Baik, Alhamdulillah. Ana silakan perkenalkan diri untuk kali ini. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Port Mola. Terima kasih. Nama saya Syazadiana binti Sanusi. Boleh panggil saya Ana. Baik, itu dia. Bagaimana Ana boleh terfikir untuk membuka kedai makan Port Mola kat sini ni? Dulu saya pernah berniaga dah dekat Simpang 4, tapi saya rasa macam dekat sana macam saya buka tengah hari, tapi saya rasa macam tak boleh nak teruskan. Lepas tu kami pun cuba untuk cari kedai dekat kawasan Kangak lah, sebab kawasan Kangak juga kawasan tumpuan kan. Banyak orang Kangak kat sini. Lepas tu kami pun cari, terjumpa lah kata iklan MPK buat iklan, kata ada kosong kat sini. So kami rasa macam insyaAllah boleh ada rezeki kita kat sini. So kami pun sewa, lepas tu buka lah terjadinya Port Mola dekat sini. Sebut pasal Port Mola ni sedap lah sebutan tu, Port Mola. Memang kena dengan orang Perlis. Macam mana boleh ingat kata nak bubuh nama kedai makan ni Port Mola tu Ana? First Port Mola. Orang Perlis kan sebut mula tu Mola. Sungguh. So, betul. Jadi Mola. Mola. Betul, sebab kedai ni nombor 1. Kalau ikut alamat tu nombor 1. So Mola. Tu saya pun anak sulung. Lepas tu kiranya boleh lah Port Mola. Ada kaitan ada kaitan. Kebetulan. Idea untuk namakan kedai makan ni Port Mola. Baik Ana, dengar nama Port Mola tu kita duk berasa dah ini untuk memberi hari yang ceria kepada rakyat negeri Perlis bila nak cari makan pagi. Kan. Jadi apa hidangan istimewa yang ada di Port Mola ni Ana? Kalau kata makan pagi tu kita ada nasi lemak. Kita ada pek ngah. Kita ada special roti puri. Kena try roti puri kita. Lepas tu nasi gulai ikan. Gulai ikan kita insyaAllah the best lah dekat Perlis ni. Lepas tu kita ada, kalau ada barat juga kita ada English breakfast. Lepas tu kita ada croissant, kita ada salad. Lepas tu kalau ayam tu banyak-banyak macam-macam jenis ayam bancuh lah kita ada kat sini. Itu dia hidangan istimewa untuk penggemar makan pagi yang duk cari kedai makan pagi di negeri Perlis. Nak tambah lagi? Boleh. Mestilah kita tambah lagi. nak tahu. So, kita pun ada juga special one, bakso. Bakso kita memang antara best seller juga kat sini. Bakso, nasi ayam penyet. Macam tu. Baik. Ana bagi tahu lah waktu operasi Port Mola ni. Kalau kata dengar bakso, ayam penyet, dia buka pagi sampai tengah hari ke sampai petang ni? Kita buka dari pukul 8 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Kiranya menu tu start dah. Memang dah ada dah pukul 8 pagi sampai pukul 12. Kalau mai pun insyaAllah ada. Tu dia terbaik. Jadi yang nak cari makan berat, no? Betul. Yang nak makan sayur saja ada. Yang nak makan nasi lemak ada. Belakang. Roti puri yang paling istimewa. Ya, insyaAllah. Baik, itu dia. Kalaulah kata Ana dengar ada orang-orang muda lah nak mulakan perniagaan ni, apa nasihat Ana kepada generasi muda yang baru nak menapak ni dalam dunia perniagaan? Saya pun antara yang baru juga. Nasihat yang saya bagi ni insyaAllah untuk saya juga. Kita sebagai peniaga kena jujur, amanah, hati kena kental. Macam-macam cabaran akan mai. Dari segi masa, kita kena banyak apa? Berkorban, duit banyak keluar. Betul. Nak enjoy pun kena fikir macam-macam lah. Macam-macam kena berkorban. So mula-mula ni memang kena berkorban banyak. InsyaAllah 5 tahun ke kita nak dapat hasil tu lambat lagi. 5 tahun lagi ke 10 tahun lagi kan kita tak tahu macam mana. Tapi insyaAllah kita usaha, Allah bagi. Itu je. InsyaAllah. Baik, itu dia terbaiklah Ana. Terima kasih sudi bersama dengan Place FM untuk ruangan Radio Visual Business kali ini. Nak dengar macam-macam perkongsian kan. Rugi tak main kalau anda tak cuba makanan-makanan istimewa di Port Mola. Mulakan hari anda di sini. Di mana? Di Port Mola. Sampai kita berjumpa lagi di ruangan Radio Visual Business yang akan datang. Bye-bye.